Bila dah dapat kerja, apa perkara pertama yang kita kena buat daripada sudut keuangan? Fiza rasa ramai anak muda yang baru start kerja nak tahu benda ni. Jadi, pastikan tengok video ni sampai habis dan jangan lupa tag kawan-kawan kita supaya sama-sama kita dapat manfaat. Okey, perkara pertama yang kita kena buat adalah pastikan cash flow bulanan kita positif. Apa maksud cash flow? Okey, cash flow ni adalah aliran tunai berapa banyak duit masuk dan berapa banyak duit keluar setiap bulan. Contohnya, kalau lah gaji pertama kita RM3,000, apa pun jadi, pastikan perbelanjaan kita jangan lebih daripada RM3,000. Kalau lebih, itu bukan lagi cash flow positif, itu dah jadi negatif. Jadi idealnya, kalau gaji kita RM3,000 sebulan, perbelanjaan bulanan mungkin sekitar dalam RM2,500. Jadi kalau kita belanja RM2,500, kita akan dapat duit lebihan RM500. So, RM500 tu kita nak buat apa? Buat saving. Okay? Sebenarnya ada lagi 5 perkara penting yang kita kena buat bila kita dah mula bekerja. Tapi dalam video ni Fiza sharekan yang pertama dulu. So kalau rasa video ni bermanfaat, boleh komen dekat bawah tu part 2. Okay? Kalau ramai yang komen part 2, nanti Fiza akan share apa perkara seterusnya yang kita kena buat bila kita dah mula bekerja. Kalau rasa video ni bermanfaat, boleh share dan tag kawan-kawan kita yang dah mula bekerja.